pengajaran daripada cerita-cerita sejarah ni apa dia? Orang Islam tak mau bergaduh. Dia nak abang apa kat kita? Dia nak abang kata orang Islam ini hiduplah sebagai saudara, tolong menolong. Tengok apa jadi dekat Palestin hari ini. Hari pertama jadi gaduh di antara Hamas dengan Israel. Hari pertama. Oh, Jordan keluar kenyataan, negeri-negeri Arab ni semua keluar kenyataan menyatakan sokongan kepada Hamas dan Palestin. Hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, sokong lagi, tapi tak hantar tentera, tapi sokong. Yang sokong dan menghantar tentera ni siapa dia? Hizbullah Syiah Lebanon. Dia hantar tentera yang tolong tembak Israel apa semua. Yang ada kat tepi ni tak ada. Dua abang kata kami berdiri teguh. Kami berdiri teguh di belakang. Bila Amerika gerakkan kapal perang dia masuk ke perairan tu, dan negeri-negeri Arab lain ni zip mulut, sengap, tak kata apa dah. Sengap. Itulah nasib orang Islam. Apabila dia kena, tidak ada saudara sesama Islam nak tolong. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita sama kita berdengki. Pasal kita sama kita bermusuh. Pasal kita sama kita super sensitif. Tak boleh sikit nak jadi tuan-tuan. Apa kesudahan kita ni?